On the way balik daripada KL, jom kita mancing. Jumpa sungai cantik gila weh, sungai KKB. Sebelum tu aku nak tunjuk cara makan buah ni. Buah pulasan. Inilah buahnya. Masak sangat kot. Dah hitam dia punya colour. Mana-mana yang tak tahu, inilah nama dia pulasan. Tempat korang panggil apa? Isi dia lebih kurang rambutan. Tak tahu spesies yang sama ataupun tak. Apa lagi? Cekik lah. Bismillah. Sedap. Sedap weh rasa dia. Dia macam rambutan. Apa yang aku nak tunjuk kat sini ialah biji dia. Macam rambutan kan? Kalau rambutan, korang tak boleh makan biji dia. Kalau pulasan, boleh. Sekarang aku makan. Biji dia sedap. Rasa dia macam kacang-kacang. Kalau korang suka makan kacang, aku rasa korang mesti suka makan biji pulasan. Jom kita sambung mancing. Jomlah kita tengok ikan apa yang ada. Itu pun kalau aku tak kumpau lah. Ada gorgon. Gorgon nak pergi mana tu? Besar kat dia. Kali ni aku nak guna umpan gedik-gedik ni. Aku rasa tak sesuai sebab air dia colour macam ni. Yang spin ni tu tak boleh pakai lah. Tali akan berpusing. Sebab aku tak ada pakai benda lah, waver, whatever lah. Aku rasa pot ni memang tempat orang mancing. Cantik je. Kita cuba kat sana dulu. Lama tak mancing ni. Boleh lah tu. Dah sangkut daun pula. Awal-awal dah sangkut daun dah. Cantiknya rama-rama, colour biru. Sayap dia tertutup dan terbuka lah. Rama-rama ke kupu-kupu ni? Macam mana cerita dia ni? Orang cakap, kalau kupu-kupu, sayap dia tertutup kan? Kalau rama-rama, sayap dia terbuka. Tutup buka macam ni, apa cerita dia? Insting korang rasa ikan ada kat mana? Sana ke? Ataupun dekat bawah ni? Ada orang ajar cari insting tu tak? Menarik. Dapat sampah. Walaupun lama tak mancing, jarang dah dapat bihun. Okeylah, jarang dapat bihun. Kalau air laju macam ni, umpan apa yang sepatutnya aku pakai? Boleh tak korang bagi tahu aku? Senang sangat dapat sampah ni. Aku rasa sebab air dia laju sangat lah. Ni ikan apa weh? Panjang. Aduh lah, banyaknya sampah kat sini. Aku rasa kat sini tak boleh mancing lah. Sampah je banyak. Aduh lah. Mungkin kalau pakai umpan lain boleh kot. Cuba korang suggest umpan apa yang sepatutnya aku pakai. Itu saja daripada aku. Okay, bye.